Adakah anda sesuai untuk refinance rumah? Jangan kata tangan nak refinance rumah kalau anda tak lepas quick test 4 soalan ni. Pasti anda tak tahu rumah yang anda duduk sekarang ni sebenarnya boleh jadi penyelamat kewangan anda. Ramai yang asyik mengeluh, duit gaji asyik tak cukup. Hutang kad kredit makin bertimbun. Tapi tak sedar, nilai rumah sendiri dah naik. Akhirnya gaji masuk terus habis bayar faedah bank yang tinggi melangit. Hidup rasa sesak. Duit belanja hangus macam tu je setiap bulan. Bak kata pepatah, jangan sampai besar pasak dari tiang. Hutang lagi banyak dari pendapatan. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Macam mana nak tahu anda patut buat pembiayaan semula atau refinance? Jom kita buat quick test ni. Pertama, adakah nilai pasaran rumah anda dah naik? Kedua, anda ada tak hutang faedah tinggi macam kad kredit atau pembiayaan peribadi? Ketiga, adakah anda nak kurangkan komitmen bulanan supaya cash flow lebih rega? Dan keempat, adakah anda perlukan tunai tambahan untuk kegunaan peribadi seperti pelaburan, perubatan atau pendidikan? Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padangan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Rumusannya mudah sahaja. Kalau jawapan anda adalah ya untuk sekurang-kurangnya 2 daripada 4 soalan tadi, maknanya anda memang good to go untuk buat pembiayaan semula. Jangan biarkan ikuti rumah tidur macam tu saja. Gunakan fasiliti ni untuk strukturkan balik kewangan anda. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna.